Modus operandi dia mekilkan wanita itu. Dia lakonkan balik di kawasan ini dan yang paling tak boleh terima, boy, kepala mangsa terbelah dua. Allah. Seorang maat perempuan yang telah dijumpai dicicang seperti daging yang berkecai. Apabila benda ini berlaku yang sangat tragis, cerita dia, di sini ada satu tasik dan juga air terjun. Apa yang saya ingin tahu pada anda, wanita itulah wanita Cina. Wanita Cina yang telah dicincang sehingga daging yang berkecai oleh pemandu Grab sendiri. Kronologi yang berlaku apabila wanita ini ingin pulang bekerja setelah lebih kurang 12 malam lebih, likungan 12 malam lebih, lalu dia telah melanggan Grab daripada arah Gombak ke arah Rawang ke rumah mangsa. Jadi mangsa ketika itu datang baru habis kerja. Mangsa ini antaranya sebagai marketing untuk syarikat dia. Mungkin hari itu mungkin dia lewat balik, Allahualam. Cuma kalau kau boleh tengok dekat Google, banyak cerita ini adalah cerita benar. Wanita itu telah dibawa ke satu tempat hutan yang sangat tebal dan terpencil di kawasan jauh daripada bandar Kuala Lumpur. Setelah kejadian itu, mangsa melanggan Grab daripada Gombak ke Rawang. Tapi apakah harapan mangsa ingin pulang dalam keadaan selamat? Namun terjadilah peperangan tragis antara mangsa dan juga suspek. Suspek ni yang berumur 45 tahun, bang. Bangsa Melayu kita. Bahasa Melayu kita. Punca kenapa Grab tu bawa dia masuk ke sini, kerana perempuan itu telah membawa duit cash. Duit cash yang Grab sendiri nampak duit cash yang letakkan dalam satu beg untuk dibawa balik, kerana masa tu duit tu adalah untuk diserahkan kepada manager dia pada besok. Jadi mangsa telah dibawa ke satu tempat. Setelah itu mangsa telah ditampar bertubi-tubi, dipukul bertubi-tubi. Yang paling saya mengayat hati apabila suspek bertindak agresif, dia mengambil beberapa kapak. Suspek menggunakan kapak dan telah tetak pada mangsa sehingga mangsa mengeluarkan darah yang sangat banyak dan meninggal dunia di kawasan ini. Jadi kenapa maat mangsa berkecai? Kerana modus operandi suspek dia ni sangat licik. Kononnya apabila dia asingkan daging-daging, sepihan-sepihan daging manusia, mungkin polis tidak akan dapat detect. Tetapi jangan lupa, polis Malaysia antara polis yang paling hebat di top 3 di Asia. So memang apa-apa kau buat di sebalik tabir, tak sampai 1 hari, tak sampai 2 hari, tak sampai 3 hari, confirm dapat tangkap. Pada Grab, suspek dapat tangkap dan suspek tu sendiri bawa pihak polis untuk lakukan balik modus operandi dia mekilkan wanita itu. Dia lakonkan balik di kawasan ini dan yang paling tak boleh terima, boy, kepala mangsa terbelah dua. Allah. Sebab dicicang seperti daging yang berkecai. Kepala mangsa dibelah dua. Kau bayangkan ni daging bila kita tam, dia akan putus. So kau bayangkan dia boleh putuskan kepala manusia dia, pose macam tu, terbelah dua dan diletakkan di tempat berasingan. Separuh tempat lain, yang paling penting satu badan ni, yang daripada sini ke sini dia tak langguni. Ibarat kerat 18 tapi anggota badan yang berpisah tu dia letakkan tempat lain. Betul. Jadi dekat situ badan-badan yang berkecai ni diorang letak dalam guni dan dalam guni tu ada batu untuk tenggelamkan dekat tasik. Tapi alhamdulillah pihak bomba pun datang, jumpalah sekali lah semua barang bukti termasuk dengan kapak, sebelah kapak. So cerita ni sangatlah ekstrim. Korang boleh check Google sendiri. So kata dia apa-apa pun, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. You like scary? Come join with me. Kita pergi tempat kejadian. Mangsa tu dibawakan masuk ke satu tempat ni. So kita bawa korang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malam ini kita akan cuba test. Malam ni kita bukan cari hantu, bang. Kita bukan buat paranormal. Untuk kita buat satu episod, malam ini kita akan cek menggunakan barang-barang yang orang kata memanggil benda-benda negatif dan diserapkan dalam badan untuk berikan petunjuk. Apakah mangsa
kejadian ini seorang ataupun masih ramai lagi mangsa yang dibuat secara jahat di kawasan Terbabit. Kalau buat pengetahuan korang, bukan satu kes jenayah saja boy, banyak kes yang berlaku. Banyak kes yang berlaku di kawasan hutan ini. Korang boleh tengok sendiri, geng. Tapi dekat sini memang sangat-sangat gelap weh. Ha? Nampak satu lampu pun susah. Memang gelap. Sini dah gelap. Nampak? So kita check dulu boy. Kena hati-hati. Ya, baik. Ustaz, tolong jaga base betul-betul Ustaz. Kita tempat ni memang sangat-sangat berbahaya. Kita tak risau kalau hantu, takut orang. Gelap gelita, geng. Kes lemas pun banyak, kes mati kena dot-dot pun banyak kes kat sini. Siapa tahu-tahulah. Kenapa banyak kat sini? Kita tahu sini. Ni betul. Siapa tahu dekat sini? Ada yang tahu, tolong jangan mention lokasi ya. Tapi kalau korang tahu lokasi ni, menandakan korang mesti tahu berapa banyak kes yang berlaku di kawasan ini. So geng, kita bawa korang pergi ke satu tempat perbuangan maat yang dipisahkan daging yang berkecai. Ni, kawasan sini boy. Oh, bawah ni. So kita akan perahkan limau nipis untuk berikan kepedihan agar kalau benar tempat ini tempat yang top ranking berhantu, kalau tidak kita akan pas pada lokasi lain. Kalau korang fikir lagi kan, kalau kita bawa, kalau contohlah kalau aku bawa korang menjerit, minta tolong, agak-agak orang dengar tak? Dengan keadaan sunyi macam ni, dalam keadaan tebal, hutan kiri kanan tebal. Mana? 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 Nampak kita ada orang duduk. Mana? Pada depan kita. Mana ada orang? Wih, meremang tu. Tak dengar kan? Bang? Assalamualaikum. Allah Akbar. Oi. Oi, siapa tu? Aku dengar orang berlari tu. Siapa tu? Sekejap geng, bagi kita orang cek dulu geng. Boleh tahan boy. Dengar. Okey, dia buang maat tu dekat kawasan sini boy. Payah geng nak jumpa geng. Kalau dia orang pandai ni, suspek ni pandai. Ustaz, masuk Ustaz. Kenapa? Loi. Ada kereta ni. Kereta masuk ni. Ada kereta naik. Ha? Kita naik. Kita naik? Aduh, tak faham kereta ni. Tak okey lah tu. Tak. Dia naik ke mana Ustaz? Dia naik kat mana? Dia dalam masuk jalan besar ni masuk. Dia masuk dalam je pintu besar ni, jalan masuk ni. Ada dengar suara perempuan ni. Ada suara perempuan minta tolong. Weh. Jap. On the way. Boy. Mana ni tak salah kita dengar tadi weh. Cepat lagi. Sekejap bang. Weh. Jadi macam kena pukul. Bang, tutup jalan bang. Tutup jalan dengan helak bang. Jangan bagi keluar. Tutup jalan dengan kita bang. Weh, kau apa tu weh? Puji belah mana dia boy. Boy. Dia kena pukul. Oi. Ustaz. Weh, dengar weh. Oh, perempuan ni. Dia ni kat mana Ustaz? Dia mana? Dia dengar dia nak naik tadi, dia dah dengar perempuan tu bunyi. Kereta daripada sini? Ya. Sekejap, aku pinjam kayu golf sekejap. Jangan bagi dia masuk sini. Ha? Oh, pinjam kayu golf sekejap. Zai! Kayu baseball sekejap, aku bawa kayu baseball. Zai! Cik!
Minta kayu. Kayu besok tu. Mana? Bagi. Belakang. Mana? Buka kunci. Jauh Ustaz. Okay, dah Hazel tengah ni buka bonnet. Belakang ni. Ustaz jaga diorang. Saya dengan boy pergi naik atas. Orang hati-hati. Macam mana pun dia orang Kereta apa? Dia naik kereta apa? Saya tak perasan, gelap kan ni. Tak nampak, tapi saya nampak cahaya kereta tiba-tiba laju naik atas. Tiba perempuan berjerit. Allah. Terus panggil dia. Padahal dia baru gerak ni. Ngam dia turun ni, dia naik. Dengar. Dengar. Weh, kuat weh kat atas tu. Ustaz, saya naik dulu ah. Walkie-talkie naik. Ustaz. Geng. Daripada pintu besar ni, Ustaz kata naik ke atas ni. Boy, takkan kita nak naik, boy. Daripada sini, boy. Dia buka ni. Tadi dah tahu tutup ni. Ui, jauh ni, boy. Tinggi weh. Apa beritahu saya pantau dan saya tolong jaga mak dia semua dengan ini semua kereta. Okey, baik. Dia nak. Matikan lampu. Tak payahlah, boy. Tak payahlah kot. Kesian kat dia weh kalau jadi apa-apa. Boy, gila kau, boy. Jangan beri kes orang, boy. At least kita boleh tolong. Bahaya, boy. Kita tolong mana mampu lah. Weh, tapi Macam kena pukul terus. Macam kena. Tak payah, boy. Kau jangan beli kes orang, boy. Jangan beli korang. tapi sekurangnya kita cuba boy. Boleh tak? Masalah kita pada perempuan masalah Kita tak tahu apa ramai. Tu. Nampak ah? Nampak? Ada cahaya lampu. Oh, ada saya. Jom. Weh. Bergaduh ke Masyud? Bergaduh ke apa ni? Weh. Weh, masih ramai. Dah boy, tak payah boy. Tak payah boy. Aku rasa aku nak tolong tu. Boy, bahaya boy. Astagfirullahaladzim. Are you ready? Dia mati dah. Bawa ustaz. Korang ni tak faham lah geng. Bawa ustaz. Dia cakap perempuan semua. Tak ada siapa nak jaga. Kau jangan spam komen macam tu. Kita kena pergi tengok apa yang dia. Tutup lampu lah. Dah. Lampu jalan. Apa dia buat dia? Boy, kau confirm ke boy nak pergi tolong? Cuba tengok dulu. Bahaya boy. Kita cuba cek dulu tengok. Geng, macam mana ni geng? Kita cuba hintai ataupun tengok daripada jauh. Mana rasa kita boleh tolong, kita tolong. Sebab dengar tu suara perempuan. Tengok daripada jauh. Masalahnya tengok kantoi lah kita kat mana ni. Diorang tengok kita kat mana. Dengar. Duduk sini sekejap boy.
Kenapa kau curang dengan aku? Jiwa bergaduh kan. Kau curang dengan aku. Ini curang siut. Macam ni boy, bergaduh laki bini ni. Kalau rumah tangga, biar. Kalau rumah tangga. Macam tak boleh. Kau lerai lah, korang cakap senang lah geng. Cakap senang. Tawakal lah boy, kita boleh lah. Pergi ke bawah. Oi, 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 hey, Woi. Woi, kau jangan pergi orang bang. oi, kenapa korang ni? Oi, korang nak bergaduh lah, tapi jangan buat macam ni. Oi. Dah tidur. Kau jangan buat macam tu bang. Dia kena pukul oi. Jangan boy, jangan. Jangan boy, jangan boy. Jangan bahaya boy. Hei. Bang, kau jangan pukul perempuan bang. Hei! Bang, kau jangan pukul perempuan bang. Hei! Hei! Mana dia? Boy. Aku rasa ada senjata kat dia ni. Hah? Ada senjata kat dia ni. Sebab aku nampak macam ada kesan sirap kat situ. Boy, kau cari kayu apa yang ada sekeliling tu boy, buat defend boy. Macam mana boy? Ni macam rumah tangga ni. Hah? Kita fokus parah lah boy. Tak tolong kang. Ustaz, macam mana ni Ustaz? Ustaz, macam mana ni?
Weh, kau ni. Dah boy, dah. Weh, kau ni orang cakap baik-baik. Kita kena hati-hati lah. Kena Dah boy, dah. Kau jangan babi-babi kau orang, bang. Dah, jom. Kau keluar sini kau. Dah. Boy. Jom. Tak payah. Dah boy, jom. Kita fikir lebih relax. Oi. Pistol. Pistol. Boy, bunyi pistol boy. Allahu Akbar, Ustaz. Tolong Ustaz. Ustaz. Hei. Bunyi pada atas. Weh. Bukanlah boy. Bukan. Mercun lah boy. Mercun. pula yang main mercun pagi ni. Mercun boy, bukan. Kat atas. Maknanya ada orang kat atas lagi. Siapa pula main mercun? Ada orang kat atas lagi. Hati-hati, cuba slow sekeliling. Weh. Tak payahlah boy. Bahaya ni. Tak payah boy. Bahaya ni. Lagi boy. Weh, Loy, aku nak tolong, Loy. Kau nak tolong apa? Aku tak kesian ke tengok budak tu. Boy, tujuan kita buat parah boy. Bukan layan benda ni boy. Ya, memang kita buat parah tapi kau dengar sendiri, Loy. Minta tolong. Aduh, astagfirullahaladzim. Kena fikir juga boy keselamatan kau dengan keselamatan kita kat sini boy. Perempuan ramai kat sini. Ya, bang, saya tahu keselamatan tapi tak kesian ke tengok, bang? Boy, dengar cakap aku boy. Tak boleh boy. Ni bukan tugas kita. Ni bukan tugas kita boy. Tak Kalau boleh. kau tak nak pergi, bagi aku pergi seorang. Tak percaya, aku telefon polis. Allahu Akbar. Mana? Okey. Tak apa, aku ikut kau. Betul. Jangan masuk campur. Tengok boleh. Boy, confirm boy. Kita ni ada perempuan boy. Tapi, Loy, kita fikir juga. Kita boleh tolong tapi jangan bahayakan diri. Korang jangan tangan kosong. Korang cari apa-apa yang boleh ganggu korang. Astagfirullahaladzim. Kita tengok lebih jauh je. Kita cakap elok. Dia minta tolong lagi. Okey, jom kita leraikan. Kita dapat dengar aku pun tak apa dah. Ha. Bang. Oi. Hei, kau nak buat apa? Tolong sini, babi. Kau belakang. Hei. Bang. Pandang sini, babi. Kau buat apa? Kau semua orang apa? Bang, oi. Aduh, sial lah. Bang, dia tu perempuan, bang. Kau jangan tolong sini, berkimak. Baik kau belah. Tak, kau jangan buat macam tu, bang. Bang, kau dengar cakap aku, bang. Kau jangan buat macam tu, bang. Weh, bang, dia perempuan, bang. Woi. Boy. Weh, perempuan, weh.
Bang, kau selesaikan Kau dulu, tunggu. bang. Polis datang kejap lagi. Jangan campur aku. Aku call polis datang Kau boleh makan kau kena. Kau dah dapat aku. Kau lepaskan dia, kau datang sini kau. Oi. Kau jangan cuba tendang aku. Jangan tunjuk boy kena bi. Oi. Oi. Boy. Boy. Jangan campur. Tak boleh. Ustaz Wan cakap suruh keluar. Ustaz Wan cakap suruh keluar. Ustaz, bawa kereta Ustaz. Wah, kita jaga keselamatan dulu. Saya betul boy aduh. Korang ni betul-betul tak faham lah geng. Benda ni bukan dibuat-buat. Keselamatan juga ni. Keselamatan kita orang juga. So direct semua tu. Member pegang barang tak boleh suluh, nanti kena bi. Dalam keadaan macam ni bukan nak shooting geng, benda realiti berlaku. Aku rasa kita tunggu dulu, kita jalan pasal apa ni? Ha? Wah, kali tak boleh nak tinggal kambing. Macam mana saya nak buat? Kalau Ustaz Wan tinggal, sebab tak habis Bro, ribu. ada perempuan. Macam mana? Ada akak semua. Kalau Ustaz Wan tinggal, Oi, serabut sial. Bang. Kalau ada masalah, selesai saya dulu, bang. Kau jangan buat macam tu dekat dia, bang. Kau jangan buat macam tu kat dia, bang. Dia perempuan, kau lelaki, bang. Kodrat lelaki dengan perempuan kau beza. Ya boy. Apa nak jadi lah. Kau buat macam tu sakit je, bang. Boy. Yo. Hei. Hei. Cepat boy. Apa lagi balik? Hei. Kau jangan campur. Boy, jaga. Polis. Kau kenapa kak? Ha? Kau kenapa? Ha? Saya kena buka. Bodoh lah kau orang buat kerja macam ni kau. Tolong lepaskan saya, bang. Kau sini. Buat lagi. Cuba keluar dulu. Itu. Bawa dia turun dulu lah. Hei. Awak kat mana? Awak duduk mana? Awak kenapa? Siapa tu? Itu senang saya. Jom. Dah. Awak duduk mana? Bagi dia duduk, boy. Ustaz, bawa kereta, Ustaz! Ustaz, bawa kereta tu! Kau nak tinggal base ni. Kau keluar dulu. Takut dia orang mari sini pula dekat kereta sini. Naik juga. Aku kena awak ke apa tu? Boy, jaga lah tengok sekali. Dia sakit. Kaki dia macam luka. Aduh, kaki berdarah.
Sabar kak, sabar kak. Jangan risau, jangan risau. Saya bawa awak pergi balai polis. Duduk. Jangan nangis. Kita pergi. Tak, Ustaz hantar tak? Ustaz bawa kita tak? Tak boleh tinggal lagi. Ada pula. Macam mana? Orang semua kat bawah. Jom, ikut kita orang. Jom, ikut kita orang. Jom, ikut kita orang. Jangan lu. Buka terus buka. Habis betul. Abang, saya nak pinjam handphone boleh? Ha? Saya nak pinjam handphone boleh? Tak, kita turun bawah lah. Kita turun bawah. Mangkuk bang, kau jangan mengarah aku bang. Macam mana awak boleh sampai sini? Cuba seluruh sekeliling tengok takut ada. Cepat. Sabar kak, sabar. Awak jangan nangis. Relax, tenang. Sakit bang, saya kena pukul. Aduh. Tak apa, kita turun bawah dulu. Awak daripada mana ni? Sekejap kita tanya dia boy. Dia tak sedar ni. Mana handphone awak? Tak ada. Handphone awak mana? Barang awak mana? Kat mana? Nampak semua barang. Semua dia ambil? Ya. Barang semua kat dia. Semua barang kat dia? Dia ambil bawa barang semua. Barang awak. Boy. Oi, hey. Oi. Cok je boy. Jangan melanggar belakang. Jangan nangis. Tenang. Jangan nangis. Dek, tenang. Pergi arena. Tu dia. Ni dia Ustaz. Ni. Bang. Kau ni, kau pahal kau kat sini ni. Kau ni babi kau ni, oi. Yang, tolong je Yang. Ezil. Ya, tolong tenang kali ni, Yap. Jangan, Kak, jangan nangis. Tenangkan dia kejap. Tak berani lah yang. Abang, saya nak pinjam handphone. Ha? Saya nak pinjam handphone. Saya nak call abang saya. Saya pinjam telefon. Tak berani lah yang nanti. Weh, dia datang lagi Aisyah. Tolonglah saya, bang. Ni kata dia. Okey, kau masuk kereta aku. Ustaz, bawa dia masuk elak Ustaz. Duduk kereta dulu. Bersih. Sini. Masuk. Yang, tolong Yang. Bawa kereta Ustaz. Kunci buka bang. Masuk. Di depan. Jangan risau, dia tak boleh buat apa-apa. Jangan risau. Kau tunggu aku telefon polis lah. Kau tunggu je. Aini mana Aini? Cepatlah. Teman ni. Kemana? Duduk depan ni.
Tak tidur sikit boleh? Tanya dia ni, tanya dia kenapa? Kenapa? Akak kenapa? Tunggu kejap. Bang, kau nak dia kau datang sini bang. Tak jawab lah. Kau nak dia kau datang sini bang. Tolong saya. Sekejap. Bagi telefon. Dia nak call mak dia. Aduh. Bagi dia punya telefon ni. Jap. Boy, ada handphone boy. Ha? Pukul dia ni. Dia kena pukul tu. Dia kena pukul dia. Ni kenapa ni? Jarah lah. Jap, saya tengah tunggu orang sampai. Ustaz, bawa kereta pergi balai dulu. Pergi bawa dia dulu. Pergi selesaikan ni dulu. Ini kau follow dia ini. Bayar handphone. Kau pergi bawa dia dulu. Aku follow belakang. Ustaz, pergi tolong Ustaz. Pergi dekat situ. Kau teman dia ni Ya, aku teman dia. Darah siut. Buat ni. Saya nak bincang dengan dia. Jom. Tak, sekarang ni lokasi dekat mana? ETC, bagi tahu, respon please. Tepi jalan. Tak, boleh bincang, boleh ni lagi tak? Power dia tu siapa tu? Betul-betul, kau betul-betul, kereta apa? Kita tadi ni. Tapi nampak kita seorang je. Kau berkata tadi ya? Awak tanya perempuan tu dulu. Betul-betul nak ni tak? Pergi balai. Kalau tak, kita tinggal je tepi jalan tu. Malah Awak nak settle kat balai ke awak nak settle dengan boyfriend awak ke sunang awak ni? Malah sebab tinggal dengan boyfriend dia je. Okey, sekarang ni awak nak settle kat balai ke awak nak saya nak biarkan awak dengan sunang awak ni? Sekarang apa-apa hal jadi, saya tak nak tanggungjawab Saya sayang tunang saya. Dengar tak leh? Udah, dengar. Kalau macam tu lantak pergi mama dia orang. Tak payah layan lah. Okey, abang tinggalkan kau kat sini, abang tak nak beritahu apa-apa Okey, jangan cakap nanti abang tak tolong Okeylah, saya gerah hati tinggalkan pandai hari. Weh, buat penat aku je. Tengah hujan ni. Bang, kau tinggalkanlah bang perempuan tu bang. Kau tinggalkan je. Tinggal je bang, lantak dia. Dah, saya tinggalkan dia pandai-pandai hari. Kita pun tak nak campur urusan orang. Kiwak betul menyusahkan orang lah. Betul-betul menyusahkan orang lah. Kau suruh dia keluar dari kereta tu.